Tikus ada perasaan ke? Kalau korang tanya Toki, tikus ni ada perasaan ke? Ada rasa cinta ke? Sayang ke? Duka? Cemburu? Kalau korang tanya Toki, memang jawapan dia ya. Sebab apa? Tikus ni kalau Toki tak bagi kasih sayang dengan sepenuhnya, dia merajuk. Dia mula merajuk, dia tak makan. Macam-macam dia buat hal, guys. Kalau sehari tak jumpa tu rasa rindu. Macam tu lah ceritanya. Sebab Toki ni buat kerja, memang confirm lah sepenuh hati dengan diorang lah. Orang kata bab bercinta lah dengan tikus lagi bagus, guys, daripada manusia. Sebab dengan dia lebih faham perasaan kita. Betul lah sebenarnya. Dia lah memberi rezeki kepada Toki. Rezeki utama, guys. Jadi Toki perlukan perhatian, memberi perhatian yang sepenuh jiwa dan raga untuk mereka. Itulah. Kalau yang kat luar terasa, sorry. Sebab yang ini perlu diutamakan. Bye-bye.